Assalamualaikum semua dan selamat petang. Hari ini kita bawakan lagi kepada anda semua view di Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam Selangor. So dekat sini first saya nak tunjukkan kepada korang tapak camping So dekat belakang ni ada tapak camping. Sana ada 2 tapak camping, sini ada 1, 3, 4, 5, 6, 7. Kat dalam kawasan camping ni boleh memuatkan 7 hingga ke 10 biji kemah lah. Okey, dan apa yang menariknya dekat tapak camping ni, dekat belakang ni korang boleh memancing. Okey, korang boleh memancing. Okey, kat sini hari Minggu hari Minggu ni ramai sikit. So korang boleh memancing kat dalam ni, kat belakang bahagian arak sungai ni. Okey. So kepada kaki-kaki pancing, kaki-kaki camping yang nak bercamping, nak healing-healing dekat sini, nak mancing, boleh mancing dekat kawasan belakang ni lah. Sana pun ada orang mancing lagi. Okey, adik-adik ni pun tengah mancing. Ni ada lagi family yang baru sampai. Datang dari mana ni? Daripada Rawang. Daripada Rawang. Baru bercamping Ya, baru betul. sampai. Okey. Okay, so kat sini adalah tempat untuk korang bercamping. Kita ada sediakan sekali plug point. Kat bawah ni ada plug point. Sini ada plug point. Okay, kat sini kita ada sediakan pipe. Kat sana pun ada plug point juga. Dekat kawasan camping sini ada dalam 5 ke 6 plug point. Okay. Ni acik-acik kita ni tengah camping. Dari mana ni? Sungai Besar je lah, dekat je. Okay. Ada jauh. Ada jauh? KLIA. KLIA. Oh, jauh Okey tak sini camping? Alhamdulillah. Okey, Cuma api masalah kan air. Air slow Air slow. Air slow. Dia kalau tayar ramai air slow sikit lah. Sekarang dah tak ada air. Dah tak ada air. Kejap lagi ada dah tu. Dia tayar ramai ada orang tak ada apa, air dia tak kuat. Masalah air je. Itulah. Sini, lain tak ada. Yelah, tempat percuma kan. Tengah naik taraf lah pelan-pelan insyaAllah. Okey. Terima kasih je Sama. Kalau berbayar sikit pun kita kisah jugalah. dia tak akan berbayar sebab ni ada koperasi. Orang ada koperasi, ada kerajaan. Dia bukan persendirian. Buat kemah sendiri je. Cuma air lah dia kita. Air tu dia tengah guna water pump. Jadi bila orang guna ramai sangat orang, dia jadi slow pressure. Air je lah masalah, lain tak ada. Yelah. Tapi kalau Lagi dapat ada tapak lagi luas. InsyaAllah. Dia dalam berperingkat lagi. Itulah pelan-pelan. Tengok pengunjung memang luar dari. Itulah ramai sangat datang. Sentiasa ada. pertama ni. Ya ke? Ni hari biasa pun. Hari kedua. Okey. Kita sampai menyampai lah. Yelah betul. Lepas tu orang masuk TikTok, Facebook semua tu yang jadi ramai datang. Okey Kak, terima kasih Okey. Okey, kat belakang ni kita ada tempat mancing. Sini sungai. Sana ni sungai ni tempat bot sampan, nelayan semua keluar masuk lah. Okay, ni ada family yang baru nak datang bercamping juga, bawa pancing. Okay, ni memancing juga. So dekat bahagian belakang ni korang boleh memancing boleh memancing, tiada apa-apa bayaran, percuma sahaja. Okay, dekat sana pun korang boleh tengok tempat memancing. Kejap lagi kita akan buatkan korang ke bahagian depan. Bahagian depan ada apa Bahagian depan ni lebih kepada orang cek remis, makan-makan, lepak santai, healing, jualan-jualan, kedai makan semualah. Yang bahagian belakang ni tempat orang bersantai, orang bercamping, orang memancing. Okey, belakang. Ni bahagian bercamping. Kat sini ada deck. Deck ni pun korang boleh pakai bercamping juga. Atas ni boleh pacak kemah. Okey, ni bahagian parking. Yang di sini flying fox. So bila korang datang sini, jumpa deck yang kosong ni, kat sini kita ada sediakan plug point Plug point ni korang boleh pakai secara percuma. Okey. Dan korang boleh pacak kemah atas ni, korang boleh letak kemah atas ni. Boleh pacak kemah atas ni. Okey, sini kosong. Percuma, tak ada apa-apa bayaran. Dan yang penting kat sini view dia, korang boleh terus memancing. Okey. So korang boleh pacak kemah kat sini, terus memancing kat sini pun boleh. Okey, tapi cuma sini panas sikit lah sebab tak ada pokok. Okey, so kita bawakan korang ke bahagian depan pula. Okey, sini tadi dah settle untuk bahagian tapak camping. So kita ke depan sikit. Okey, ni ada family tengah bercamping. So yang kat sini ni adalah flying fox Flying fox ni kita tengah flying fox tengah under maintenance lagi. So belum siap sepenuhnya lah. Kita tengah minta kelulusan daripada, so flying fox tu kita tengah minta kelulusan daripada pihak bomber belum siap lagi. So dekat sini adalah bahagian parking korang boleh parking. Ni bahagian parking kereta luas lagi.
Okey. Ni bahagian parking kereta. So dekat belakang ni ada billboard selamat datang ke Pusat Peranginan Pantai Bumi Hijau. Okey, so korang boleh waste sahaja location ni Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam Selangor under YB Rizam. So kawasan ni masih lagi dalam proses naik taraf untuk dimajukan. Kat sini saya tak pasti apa lagi projek yang dia nak buat. Yang kat sana kita ada surau, kita ada titi, Taman Pai Bakau. Okay, so ni kawasan sekitar parking kereta. Sana kita ada tandas untuk orang yang berkemping, masuk percuma. So kat tepi-tepi ni juga korang boleh healing lepak bawa family korang, pacak kemah tepi pantai ni. Okay, boleh pacak kemah tepi-tepi ni. Kita tidak minta apa-apa bayaran, yang penting korang kena jaga kebersihan. Okay, so hari ni ramai yang pacak kemah kat tepi-tepi pantai ni. Okay, ada beberapa family. Kat sini pun korang boleh pacak kemah. Gazebo pun kita ada sediakan, korang boleh guna percuma sahaja. Okay, so yang dekat bahagian depan tu ada kawasan mandi, untuk mandi-mandi, untuk cek remis. Sana tu best sikit. Ni flying fox kita daripada belakang bawa ke depan. Okay, ada adik kita tengah buat BBQ. Okay. Yang penting korang datang sini kena jaga kebersihan lah, jaga kebersihan pantai. Jangan buang sampah merata-rata. Okay, sana kita ada family yang berkemping, yang mandi, cek remis. Sana aktiviti cek remis. Okay, so dekat sini kita ada surau. Okay, ni surau kita. Surau kita baru siap. Surau kita baru siap bulan 6 hari tu. Okay, so korang boleh guna surau ni 24 jam. Kita tak ada kunci, tak ada tutup. Ni surau lelaki, surau wanita. Okay, surau dia cantik. Dalam dia pun cantik, ada aircon, portable aircon. Okay, surau kayu. Dan dekat sini kita ada laman Pai Bakau. Korang boleh naik sini untuk healing OOTD semua, ambil gambar. Alright, so kita bawa kepada korang bahagian depan. Bahagian depan ni adalah bahagian depan pantai. Bahagian depan pantai ni kita ada gerai-gerai makan. Gerai-gerai makan kita ada macam-macam gerai lah kat sini. Ada gerai mi goreng, kuih goreng, nasi goreng, char kway teow, laksa, air mojito, nasi lemak, semua ada. Okey, hari Minggu ni panas terik sikit. Ni warung jajan, ni warung nasi lemak, macam-macam ada menu jualan kat sini. Okey. So korang boleh cari je apa-apa menu yang ada kat sini. Kat sini kita ada aiskrim goreng, kita ada burger. Okey, kat sini kita ada gerai Wak Lanun. Gerai Wak Lanun ni jual kopi-kopi macam-macam. Okey, ada jual air-air, ABC semua, air buah semua ada. Okey, ni kedai Romak Ayam Gunting. Yang sini kedai Lok Cheng, menu Lok Cheng. Kedai 300, kedai macam-macam jualan ada kat sini. Kat sini gerai Wali, yang kat sana gerai Abang Jamil kita. So dekat sini bahagian nak juga masuk YouTube okey. Macam-macam jualan ada dekat sini. Boleh beli macam-macam Lepas tu kat sini kita ada otak-otak. Kita ada otak-otak. Ni otak-otak, yang ni barang mainan. Okey, barang mainan. So kat sini sangat sesuai lah kalau korang nak bawa family hili-hili lepak makan-makan kat sini. Dan dekat sini meja makan. Korang boleh order mana-mana kedai makan. Order mana-mana kedai makan dan korang boleh makan kat sini lah. Kat sini kita dah sediakan kerusi, meja makan semua. Yang penting korang kena buang sampah di tong sampah yang kita dah sediakan. Maksudnya kalau korang beli air, beli makanan daripada kedai-kedai yang depan tu, depan-depan kedai depan, sana tu ada kedai-kedai semua, kedai makan. Korang beli makanan kat kedai depan tu, korang kena tak kisahlah korang nak duduk mana-mana meja. Yang penting sampah tu korang kena masukkan dalam bako sampah yang kita dah sediakan. Sana tu ada bako sampah. Yang kat sana tu pun ada bako sampah juga. So sampah korang kena buang dalam bako sampah yang disediakan. Jangan tinggalkan sampah korang kat atas meja. Okey. So ni bahagian pantai. Bahagian pantai ni tempat untuk korang boleh cari remis. Ni diorang tengah cari remis cari remis. Bawa anak-anak mandi semualah. Okey. Ni keadaan view pantai di bahagian hadapan. Okay, so sangat best lah kalau korang bawa family untuk datang kat sini. Yang penting kat sini kawasan ni masuk percuma tau. Parking tak kena bayar. Okay, parking tak kena bayar. Masuk percuma. Okay, dekat bahagian depan ni kita akan tengok nanti. Okay, kita tengok bahagian depan sikit, ada lagi kedai makan. Kita tengok bahagian depan sikit. Bahagian depan ni kita ada floating market guys. Bahagian depan kita ada floating market. Ni nampak dia orang makan-makan lepak bawah pokok ni, memang syok .
saya bawakan pada korang semua view dekat depan pula. View dekat depan ni bahagian masuk sini. Yang sini bahagian keluar Sini bahagian keluar. Okey. Ni depan ni kita ada lagi satu kedai Rezeki Inas. Rezeki Inas ni jual cakui. Ni lawa kedai dia. Okey, so ni view dia kat sini, ni kedai dia. Macam-macam ada. Cakui. Okey, ni pintu masuk dia. Ya, dekat sini pun korang boleh healing. Korang boleh healing, pasang kemah. So ni adalah tempat yang untuk turun Flying Fox tadi kat sini. So naik dia dekat sana naik dia dekat hujung sana. Dekat belakang, daripada belakang naik turun ke bahagian sini. Okey. Okay guys, so ni bahagian depan pintu masuk tadi. Ni bahagian pintu masuk. Selamat datang Pantai Bumi Hijau Camping Laman Bawi Bakau, Musola, Forty Market semua. Ni pintu gerbang dia, pintu masuk. So jalan ni adalah jalan one way. Korang akan masuk daripada sana dan keluar terus ke kanan. Terus kanan keluar ikut ban laut. Nanti ikut je anak panah. Okey, ni jalan keluar. Kita buat one way. Dan kat sini ada floating market yang tengah dibangunkan. Ada floating market dalam 20 biji yang sampai yang sana dah start niaga, tapi bumbung kita tengah buat. Okey, ni floating market ala-ala malam meriah sini ya. Malam meriah. Okey, so sana jalan masuk dia. Korang masuk daripada sana. Sini tak boleh keluar Sini one way. Kita dah buat satu hala. So korang keluar daripada sini. Okey, korang keluar daripada sini. Okay guys, so kepada korang yang nak datang ke pantai ni, boleh waste sahaja Pantai Bumi Hijau, Port Camping Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Okay, jumpa lagi untuk next video. Sebab saya tak boleh buat video dah lama, panas terik kat sini InsyaAllah nanti malam sikit kita akan buat video waktu malam. Okay, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum, bye bye.